Kami warga UiTM Cabang Perak ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia iaitu RPTN 2026-2035 dan 8 inisiatif yang diumumkan pada 20 Januari 2026. Sekian, terima kasih. Kami di UiTM Cabang Perak Kampus Tapah menyambut baik pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTN 2026-2035. Terima kasih, PMX. Saya selaku warga UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah menyambut baik Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 20 Januari 2026. Ini terutamanya bagi tempat tambahan 1,500 untuk khusus di IPTA dan juga pendidikan percuma untuk pelajar daripada miskin tega yang pastinya membuka ruang yang lebih banyak kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama di peringkat pengajian tinggi ini. Kami, warga UiTM Cawangan Kampus Tapah menyambut baik saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 yang merangkumi 8 inisiatif utama termasuk tambahan 1,500 tempat untuk fokus di IPTA. RPTM ini selari dengan aspirasi Malaysia Madani dalam melahirkan graduan berdaya saing, berintegriti dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Malaysia kerana telah mengumumkan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia yang menggariskan 8 inisiatif yang begitu bermanfaat. Terima kasih. Warga UiTM Cawangan Perak ingin mengucapkan terima kasih atas pengumuman 8 inisiatif Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.